Sebelum trip island bermula, kami dihubungi chef Malaysia yang menetap di island. Kata mereka, bila dapat tahu RTV nak ke island, mereka teringin sangat nak bawa anak-anak mereka bercuti bersama-sama dengan RTV. Katanya nak bawa kami merasai pengalaman glamping dan berkelah di island. Sememangnya ini momen yang kami ingin kongsikan kepada anda semua. Jom saksikan. Selamat pagi. Rambut dah macam apa dah? Rambut macam gaban. Guys, saya terlelap semalam. Ya Allah, letih. Jet lag. Okay, sekarang baru pukul 2 pagi guys. Pukul 2 pagi tak ada tidur. Okay, kita tengok apa Abang Aziz masak semalam. Oh, sedap. Sup ayam. Jadi saya nak makan dengan nasi tu. Nampak macam sedap je Abang Aziz masak tu. Alright guys, sambil tu apa yang saya suka bila travel ke island ni, dia sama macam England juga tau. Iaitu korang tak payah bawa international adapter unless lah kalau just keperluan. Sebab apa, kat sini dia pakai 3 point. International adapter yang ini, Lancer ni pun okey, RM50, RM60 je. Not bad. Korang boleh beli dekat link yang tertera. Saya beli kat Shopee je. Tapi yang ni saya tak pakai lah. Sebab apa, boleh terus pakai yang ini. Tripin travel sambil evaluate lagi video budak-budak ni. Editor sebelum kita submit. Oh, tak cukup. Memang cocok. Tempat dilawan. Pisah tu. Apa dah dia ngomong tu. Okay, so itulah dia. Okey, bila dah tengok nasi tu dia tinggal tak banyak sangat, boleh makan dalam 3 orang, 4 orang je. So saya nak tambah pasta sikit hari ni, supaya ada 2 menu lah hari ni, nasi goreng dan juga pasta ni kalau nak cepat, air dia masak pakai jug air panas, lepas tu tuang dalam ni. Ya, itu cara ni. Tak adalah menunggu air tu menggelegak lama. Sebentar, biasanya dalam 10 minit je. Lepas tu jangan lupa letakkan minyak atau garam. Okey, ini nasi goreng kita. Masukkan bawang, carrot, sayur, lepas tu ayam, godak. Okay, untuk masukkan telur, saya buat telur scrambled egg dulu. So nanti baru campur dengan nasinya. Ya, begitulah cara mudah, cara cepat hidup saya lah. Alhamdulillah dah selesai kita masak. Biasalah kalau lelaki yang masak memang berterabur. Lepas ni kita kemas sekejap. Lepas tu kita nak check out dan kita akan menuju ke Wicklow. Okey, kita jemput Abang Khalid untuk makan. Silakan. Yes. Alhamdulillah. Bismillah. Dah bangun dah. Macam mana bang? Deep sleep? Oh, memang planner terus. Malam tadi planner. Saya. Sorry guys, malam saya tak larat. Okay, sambil-sambil tu kita pasang dulu stiker magnetik ni dekat body kereta Abang Azli. Boleh tahan juga tau. Dia punya sejuk dia kat sini. Bukan kaleng-kaleng. Kita tampal. Tu dia, handsome dah kita Abang Azli. Mantap Pak Bu. So hari ni kami akan ready untuk bergerak ke Wicklow. Wicklow tu lebih kurang dalam 34 minit perjalanan saja dari sini. Kita ingat kan jauh. Rupanya dekat-dekat je. Menarik. Okay, dah cek penginapan. Dah luggage tu turun. So kita pakai kereta Renault Cross ni. So tu dia makin dalam dia. Oh, lebih kurang juga. Semua kelebihan kalau Hyundai Kona ni, dia ada USB-C port. Yang tu dia USB-A je. Okay, upgrade lah Hyundai. Tahniah Hyundai.
Anda mengalahkan Renault. Alright, so ini bahagian dalam Hyundai. Kita boleh buka pun benda ni. Kita tak nak pakai kan. Ini dalam kami. Tu dia barang-barang. Nampak gayanya guys. Macam sejuk ni. Berangin. Semalam kau main cantik lagi cuaca. So ini yang bagusnya windbreaker. Wah, tengok. Kalau during summer di Europe disarankan pakai windbreaker sebab dia buang angin. Dia tak adalah sejuk sangat. Tengok orang putih, relax je. Tengok kampung dia. Relax. Okey, kita dah mulakan perjalanan untuk ke Wicklow, area yang kita akan berjumpa dengan salah seorang warga Malaysia yang dah menginap di island ni sejak sekian lama. Dia berniaga. So kita ada dalam 40 minit perjalanan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ni turn saya pula. Dari kereta nombor 1. Kereta yang di hadapan sekali. Kita ada Abang Khalid dan juga Kak Noni kat belakang. Okey, kami drive 2 kereta. Sebab apa? Kat sini dekat island ni keretanya semua bonet kecil-kecil. Tak muat nak letak beg. Itu yang kena pakai 2 kereta tu. Tapi tak apalah, ada flexibility lah kami kat situ kan. Okey, driving kita macam kat Malaysia sahaja. Tadi saya dah silap jalan. Saya masih teringatkan saya punya memory, body memory saya adalah di sistem di Iceland. Saya tiba-tiba drive di sebelah kanan tadi. Baru teringat rupanya kita dah sampai di British system. So kena hati-hati pastikan anda di lorong yang betul. Okey, lagi 2 minit nak sampai dah tempat perjumpaan bersama dengan salah seorang warga Malaysia yang dinamakan sebagai Abang Abi dan juga Fira. Jom kita. Assalamualaikum. Welcome to Wicklow. Terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Our captain. Ni siapa? Fuad. Fuad. Oh, tim abang enggak? Ya. Oh, Assalamualaikum. Abang Din. Ni Azli. Ya, tim Rai TV kan. Ni kira peserta kami lah, Rai TV. So yang mana satu Fira? Yang ni Assalamualaikum. Salam. Akak memang dah lama ada di sini? Kita orang 2010. 2010. Dari 2010 study, lepas tu Terus. ya. Okay, jom kita ngopi dulu guys. And then kita akan bergerak ke Seligat. Kena coffee latte, my latte. Start bang, tekan start. Oh, lupa pula. Ada start button namanya. Suka dia dapat jumpa Rai TV. Ini baru Rai. Sampai ke island Ada. Okey, sekarang ni kami dalam perjalanan nak pergi ke Glendalough. Bersama dengan Abby dan juga Rina. Dia orang yang nak bawa kami ni. Kita tengok tempatnya best lah. Bila kita jumpa dengan orang lokal ni, orang lokal dia tahu banyak rahsia. Bila tahu banyak rahsia ni, banyaklah tempat-tempat yang rare, yang jarang turis pergi. Jadi dia nak bawa kita ke tempat-tempat yang macam tu. Okay, jom kita layan Glendalough. Lagi dia lawa gila. Alhamdulillah, ini tanda bila kita sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Walaupun tadi gloomy, kita tak pernah bersangka buruk terhadap Allah. Dan Allah bagi cuaca yang baik. Langit terus suddenly biru. Lepas jumpa Abang Abby tadi, kita dalam perjalanan menuju ke Glendalough. Tapi at the same time, kita akan terus ke Seligat juga. Cuaca dia boleh berubah dalam satu hari. Dalam berubah satu hari kan? Dia macam perempuan bang. Ini dah masuk YouTube bang. Hari ni okey, besok tak okey. Ada mood swing. Mood swing
Wah, cantik ya. Ya Allah. Ui, cantik ni. Oh, lawa bang. Lihat, kita nampak kat situ ada tasik. Dia macam Alpine Lake. Kuat gila angin. Kita plan nak fly drone, tapi tak dapat nak fly drone sebab angin terlampau kuat. Nanti kalau dah okey baru kita fly. Okey, tu saudara kita sudah berhenti di sini. Angin dia. Oh, angin dia. Oh, dahsyat. Dahsyat. Tapi view pun memang. Ini kawasan apa? Glendalough. Lotte. Ni Lotte. Ini apa? Guinness Lake orang panggil. Oh. Tapi dia punya angin dia. Okey, tu dia. Memang kencang angin dia. Tetapi saya nak riak sikit sebab saya daripada Iceland, jadi tak terasa sangat. Sombong amat. Belagak. Sombong amat. Okay, berangin ke? Berangin. Kalau Abandin pun okay, sekarang ni kita menggunakan Insta60X5. Kita nak tengok betul ke dia punya wind. Dia kata dia ada wind resistant. Automated ni. Oh, bagus. Tengok, sekarang kawasan ni sangat berangin. So macam mana audio? Okey ya. Uish, lawa. Ya Allah, lawa guys. Oh, tengok rumput dia gebu. So dia punya weather okey lah. Tak adalah terlampau orang kata sejuk sangat. So kalau rasanya kalau kita orang buat trip, musim ni sesuai musim ni. Adik, siapa nama? Fatimah. Wah. Oh, macam Iceland weh. Tu dia punya kawasan dia. Adik macam dah biasa je dik. Tak sejuk ke? Dia punya angin dia. Tak boleh nak cakap. Menjejakkan kaki ke Lotte ni memang super fantastic view. Dia berbeza dengan apa yang kita boleh jumpa dekat Switzerland tau. Jom saya bawa anda kepada dekat tebing ni, cuma kena hati-hati sikit. Oh. Okay, kami sambung perjalanan ke Sally Gap. Subhanallah. Bahasa pasar dia orang kata papak lah. Dia punya angin dia tak boleh buat bincang guys. Oh, kita orang tadi hampir kena tolak dengan angin tu. Cap dah terbang-terbang dah. Oh, tapi apa pun saya boleh kata view kat sini 10/10 bang. Ya, betul. Awesome betul view dia. Kan? Dengan bukit, dengan kabus ni. Kalau saya rasa kalau cuaca dia cantik ni, spektakular sebab dia punya kawasan gunung dia ni ada warna-warna yang earthy colour, green, hijau, coklat, kuning, putih macam tu pun ada. Oh, menarik lah. Memang satu spot yang fotografik dan sesuai untuk kita nak bergambar lah dengan keluarga kita. Cuma kena hati-hati bila berada kat kawasan-kawasan curam macam ni. Okay, jom kita bergerak menuju ke another spot. Wah, ada binatang yang menyerahkan dirinya kepada kami. Tu dia kambing-kambing. Assalamualaikum. Apa khabar? Bawa tak nampak ya? Tunggu. Oh, sedap jalan. Nope. Bila kita travel ke island, jangan risau berkenaan dengan cuaca. Boleh kata, cuaca di sini agak erratik, mudah berubah-ubah. Sekejap cerah, sekejap hujan. Memang mirip-mirip Iceland. Kata Abby, dia nak bawa ke spot view yang menarik. Siap ada hutan pine untuk kita hayati. Jom.
Okay, kita sampai another spot di Harbour Headwater. Sebenarnya nice sebenarnya kawasan ni. Tengok dia punya lumut warna oranye guys. Jom. Kita sampai dah. Harbour Headwater ataupun dipanggil Glen Magnus Waterfall. The Wicklow Military Road was built over 200 years. How old are you? 11. 11? Wow. No lah, you 10. First, ni second Amina. Aha. Last buat Aisyah. Oh, Aisyah. Ini anak tu. Ini anak Fuad. Oh, Fatimah. Oh, be careful. Okey, kalau tengok dekat sini, sungai ni akan menelusuri sampai ke bawah dan depan itu kita akan jumpa waterfall. Saya rasa macam nak rasa je air ni. Sejuk tak sejuk? Jom. Okey, jom saya rasa. Oh, saya dah agak dah ni air macam air glacier guys. Macam air dekat Norway ke? Sardinia Vida punya area. Rugi kalau datang ke island tak datang ke Wicklow Mountain. Wicklow Mountain ni saya boleh katakan dia adalah satu tanah tinggi, kawasan tanah tinggi yang sangat unik dan cantik. Dan di sini kita boleh lihat kawasan mountain ni dia clear tau, clear. Yang mana dia hanya ada pokok-pokok renek saja. Kemudian bila kita turun kat bawah baru kita jumpa hutan-hutan pine yang cantik. Okey, now kita jalan di sisiran jalan ini untuk kita menuju ke waterfall. Nampak cuaca agak bagus. Sekarang dah keluar matahari. Dimaklumkan oleh Abang Abi tadi, satu hari boleh ada 4 musim di island ni. Itu antara keunikan weather di island. Okey, sekarang ni kami di Glen Magnus Waterfall. Memang cantik gila dekat sini. Dia punya vibe dia tak payah cerita macam negara lain. Tapi kat sini island ada keunikan dia sendiri, kecantikan dia sendiri. Memang tidak menyesal datang ke island. Serius guys, lawa. Memang serius lawa. Macam mana setakat ni hari kedua di island? Oh, begitu menakjubkan. Sungguh amazing. Memang hebat, cantik. Dari segi view dia bang Ya, dari view dia memang cantik. So kalau korang bila berada di island dalam ruang Dublin lagi, so Dublin dengan Wicklow ni tak jauh, within 30 minutes punya driving, and then korang dah boleh dapat this kind of view dah. Sangat indah. So kita tadi daripada Sally Gap sebenarnya. So Sally Gap tadi weather tak apa nak cantik. Sampai sini kita berhenti. Terus Allah bagi kita keindahan alam yang suka nak digambarkan dengan kata-kata lah, yang boleh terpacu dekat mulut kita. Subhanallah. Negara mana pun negara mana pun lembah mesti ada penempatan. Sebab ada sumber penghidupan. Sungai, dia mesti ada sungai. Mesti ada penempatan. So ini kalau dekat island 2 bulan adalah holiday time. Kalau ikutkan hati, memang tak puas nak layan view indah di Glen Magnus. Namun, kembara perlu diteruskan dan next destination Team Ray TV bersama keluarga AB, kami nak bergerak ke satu lagi spot piknik yang menarik di Glendale Lodge. Okey, yang kami tunggu-tunggu selama ini iaitu kita buat transit di toilet sebentar. Dah tak tahan dah. Ini sebenarnya kita dah sampai dah Glendale. Abang Abi dah beritahu kita akan lunch dekat Tasik. Jom. What's in the bag? Chair. Chair. Oh, camping chair. Chairs. Ready to picnic. Jom kita berpiknik-piknik. Let's go guys.
Hari ni sampai juga di Wicklow National Park. Ya. So Kat depan tu ada tasik. tempat dia mendamaikan lah. Ya betul. Dengan pokok-pokok hijau. Oh ni Upper Lake. So korang boleh memancing dekat Upper Lake ni. Dia bagi. Di antara bulan Mac sampai dah 30 September. Okay, ni dia lake di orang kata Wicklow National Park. Dia vibe dia macam vibe dekat Lake Wanaka, New Zealand. Ada lake, lepas tu angin kuat berombak. Oh memang cantik ah. Ui, ya Allah, lawanya. Kita berpiknik di sini. So kita hari ni dapat merasa masakan daripada siapa ni? Masakan siapa ni? Kalau minute saya masak, last minute dia masak. So menu for today, Ya. kita ada nasi lemak, ayam goreng and sambal paru. Oh. In the middle of Wicklow Mountain Park. Rare tak? Tu lari je tu. Ya, lari. Ini Kang, jangan ada orang request Tapa House boleh tak buat macam Red TV punya experience tu? Boleh upsell, boleh upsell. Boleh. Okay guys, kalau korang nak experience macam ni, pian tepi Kak Fira ni dengan Abang Happy. Pian tepi makan kat tepi tasik. Menu dia menu dari Tapa House. Ya. Ya, Betul, lain betul. macam. Nasi lemak, ayam goreng. Sambal paru. Selamat dengan sambal paru bang. Ini guys, kat Malaysia kita tak buat. Kita buat kat sini. Pasta dia. Oh, sedap ni. Makan, Alhamdulillah. makan. Main-main kita makan. Alhamdulillah. Sungguh. Ni mahal ni. Sambal paru, sambal Paru. terbaik. Dia yang seronok dia bila kita piknik ni, kita makan ramai-ramai. Tu yang togetherness tu yang mahal. Sambal dia padu ni. Padu ni. Okey, terima kasih. Sama. Tadi abang ni kata abang ni kenyang. Oh, nampak nasi lemak hangat. Harum bau nasi lemak dia. Tak jadi. Terus lapar. Terus lapar. Okey bang. Berapa per 10 bang? 9 per 10. Oh, 9. Nanti sampai Ireland carilah kakak ni. Saya tak masak ni. Ini orang dia. Adam satu hari kalau tak makan nasi, tu consider belum makan. Wah, really Adam? Wah, so Malay you. Masa Irish kalau anti perasan dia orang akan cakap tak suka buka mulut. Nanti cakap tak. Serius? Macam tu. Tapi macam kita orang selalu marah dia, Adam cakap buka mulut. Kau tak faham dia cakap apa. Orang Melayu kata mengomel. Macam yang bagi instruction dalam kapal terbang tu lah yang mula-mula tu. Cakap orang putih tapi apa benda? Itu pilot. Okey, walaupun kali ini kita bersama dengan host dari Wicklow, tapi kalau untuk trip vacation, insya-Allah nanti kita buka trip island ni, kita nak berkelah macam ni pun insya-Allah kita boleh aturkan. Sebab apa? Sebab kita punya flexibility. Dapat kat sini, dilindungi oleh pokok-pokok pula kat sini kan. Tepi tasik sambil makan nasi lemak. Power. Tapi abang Abi plan settle down sini ke ataupun balik ke? Question tu tiap tahun memang kita selalu bincang. Tapi ada orang kita cakap kita stay as long kita boleh lah. Selagi okey lah. Selagi okey lah.
Tapi the reason sebab kita tak ambil PR juga sebab kita fikir macam kalau aku mati aku nak tanam kat Malaysia. Dululah kan. Sebab tu macam tak payahlah kita go on jalan pegang stamp 4 kan. Oh, maknanya stamp 4 is not the PR lah. Dia macam half. Semua kita dapat apa yang orang the benefits, benefit semua dapat. Cumanya daripada segi visa je kita kena pergi renew. Kalau PR tu mungkin tak perlu tu lah. Dapat ID pasport kan. Kita pun pernah resident. Tapi daripada segi pasport tu kita mesti pegang Malaysia. Kita still holding Malaysian Tapi yang citizenship. pelik sini dia pergi pegang 2. Tapi Malaysia tak boleh. Sini bagi pegang Boleh. dua. Sini boleh. I think even more. Saya pernah ada satu chef tu, dia orang Thailand. Dia ada British passport, dia ada Irish passport, dia ada Thai passport. Perlu ni permit for working? Tak perlu permit ya. Sebab bekerja sendiri. Sebab kita punya status macam saya stamp 4, so dia dah allow macam bebas lah nak buat apa pun. As long visa tu pergi renew je lah. Saya punya situation every 1 year. Fuad every 3 years. Okey, sebab ada anak dia. Masa baru sampai lu stamp 1. Dia kena kerja pakai permit lah. 3 tahun dapat Fatimah, boleh dapat title nak stamp 4 lah. Kalau lahir di sini tapi untuk Malaysia juga mesti ada buat pendaftaran juga. Yes. Pergi JPN. Ya je. Oh, faham. Embassy. Malaysian Embassy. Embassy sini lah. Macam ada plan kat guys. Bukan anak, bukan bini. Aduh, korang jangan pergi macam-macam. Ya, tengok. Tengok Tak, dia orang kata bila lelaki kuat bersuara tu dia saja-saja je. Dia yang bahaya dia diam macam tengok Abadin. Diam macam Abadin. Kak Cira, patut Abang Din nak datang seorang-seorang. Saya memang kalau dari segi designing, arkitek, memang saya suka kalau rumah-rumah yang ada pokok-pokok banyak-banyak tu. Cumanya ada serangga lah, tu je lah. Tapi memang unik lah. So kalau tengok dia buat material bangunan dia macam ni supaya memang akar-akar pokok tu boleh menjalar dan berpaut pada dinding. Okay, so ini unik yang dia terkeluar dari batang pokok tu. Tengok, lepas tu dia keluar macam ni. Oh, macam tu. Okay, lepas tu kita boleh duduk atas ni guys. Macam ni. Unik. Oh, ini betul-betul vacation ni. Request, special request by abang ni. Abang Din. Gambar belakang semua. Oh. Abang Khalid kata kena ada gambar belakang. Macam tangga kak. Rare lah dia. Kita boleh merasakan orang kata peacefulness bila berada di Wicklow Mountain ni. Best. So memang tenang-tenang saja dekat Glendalough Garden ni. Saya dah plan lah dengan saya kata okay, ni adalah lokasi pertama yang kita boleh datang untuk trip vacation. Kalau untuk island, lepas mendarat saja di airport Dublin, kita boleh bawa makanan dan kita boleh piknik dekat area sini. Tenang-tenang je kan. Kau dah penat kan naik flight berapa belas jam. So sampai kat sini, layan tasik, layan kehijauan apa semua kat sini. Padu-padu. Dan baru kita explore tempat lain. Okay, sekarang ni kami dalam perjalanan untuk menuju ke Aklo. Tapi sebelum tu akan singgah satu tempat untuk canopy walk. Tapi sebelum canopy walk tu, kami dah canopy drive. Saya memang suka betul laluan ni. Sebab dia tenang, nyaman, hijauan. Macam ni. Gitu. Nampak oh. Oi, bukan senang tau kau dapat drive macam ni. Oi, gelap macam ni. Oh, cantik gila. Itulah ketenangan kau dapat bila kau datang ke island. Oh, memang best lalu kat kawasan Wicklow National Park ni. So kalau datang ke sini, pastikan lalu ikut canopy drive ni.
dah sampai dah di Beyond the Trees of Avondale. Untuk kami merasai pengalaman Treetop Walk, Canopy Walk dekat area sini. Hari ni hari bekerja jadi tak ramai orang. Okey, jom kita start masuk ke sana. Hello. Hello, how are you, James? Nice Yeah, to meet you. How's Ashraf. things? How are you? Yeah, fine. Great. Masuk dekat bahagian Treetop Walk ni, Avondale, ada satu kedai souvenir kat sini. Kafe pun ada. So kalau nak rehat-rehat selepas berjalan-jalan, kemudian nak beli souvenir macam-macam ada. Baju hujan ada, fridge magnet ada. Ni untuk anak-anak pun ada, semua bagai kat sini. Dan juga kita boleh dapatkan souvenir yang buat daripada kayu. Tote bag pun ada. Dekat sini tempat beli tiket. Ini baru rare. Okay, thank you James. No problem. Okay, jom kita mulakan aktiviti berjalan-jalan di sekitar kawasan Beyond the Trees Avondale ni. Okey, mari membakar lemak. Setelah makan nasi lemak, kita membakar lemak. Tapi yang kali ni lebih santai. Dia ada treetop walk dan juga ada slide yang kita nak kena main lah. So bawa pakcik-pakcik ni, bawa abang Khalid ni, Kak Noni. Ni namanya Buang Tebiat punya aktiviti. Sebelum kita nak sampai ke penginapan kita di sebuah glamping yang unik. Jom sama-sama sebut Analai. Abang Azli cuba sebut. Ini paling mencabar sekali. Ini sebutannya tok ngoh mok. Yang penting kau minum. Macam-macam lah. Din maknum. Siap bang. Sejak bila sengau bang. Din maknum. Din maknum. Maknum. Din maknum. Reflex. Okay, so tu dia punya view dia. Oh, cantik lah. Okey, sebelum kita memulakan perjalanan ke Treetop Walk ni, kita tengok fakta yang ada. Panjang dia. Dia bagi tahu lebih kurang dalam 1.4 km. Bapak jauh. Lepas tu maximum height dia 23 meter. Sebenarnya sangat menarik bila kita sampai ke satu tempat, dapatkan dia punya fakta yang sebenar berkenaan dengan tempat yang kita lawati tu. Tidaklah sahaja kita bersukaria, tetapi ada sesuatu yang bermanfaat yang kita boleh kongsikan. Okay, suasana di sini sangat mendamaikan, cool. Sebab tu dia suruh kita slow down, jangan laju-laju. Breathe, take your time, enjoy the place. Oh, kat sini dia ada viewpoint yang menarik depan-depan mata kita orang ni. Lovers Lookout. So kita boleh tengok dia punya view dia. Oh. So ini view yang kita dapat bila kita berada di Lovers Lookout. Okay, kita ada satu laluan yang mencabar. Guys, come on. Guys, come on. Fatimah. So dia ada laluan batang kayu tapi ada dah ni jaring. 2, 3. Come on. Oh. Oh ni rope pula. Fatimah, I hold your hand. It's okay, I hold your hand. Okay, congratulations. Treetop Walk ini memang healing untuk kita jalan-jalan bersama keluarga kat sini. So kalau buat private trip ni pun best bersama dengan anak-anak. Tengok si Fatimah tu, ya Allah, kecil je tapi dia punya excited dia bila sampai kat sini. So island ni sebenarnya sangat sesuai untuk bawa keluarga. Satu dia macam mesra family, dia punya kemudahan dia kat sini. Bila tengok Fatimah tu teringat dekat anak saya sendiri. Ni kalau bawa Rania kat sini ni, hai, mesti dia happy gila. Habis melanggar. Okay, so itu dia. Kita lihat Canopy Treetop Walk ni memang unik lah. Dia punya view dia tu. Oh, kita dihidangkan dengan view-view yang lawa macam tu. Oh, interesting. Seronok tonton travelog kami? Jangan lupa subscribe dan jika anda nak merasa pengalaman sama seperti yang anda tonton, sertai
package travel kami di raycation.com. Ini baru tu dia. Sampai ke atas tu guys. Okey, tempat ni yang bestnya, bila kita dah naik, pusing sampai the top, kita boleh main slide bila turun. Jom kita try. Korang pening kepala? Saya pun pening kepala bila pusing macam tu. Okey, insyaAllah saya akan naik ke atas, lepas tu nak turun dekat dia punya slide tu. Kak Noni macam dah berubah plan tu. Kami naik 2 orang boleh? Boleh. Boleh. Kita naik 2 orang. Abang? Nak naik? Dah ambil tiket lah. Pasal lah. No turning back bang. No turning back. Okay, let's go. Korang Fatimah pergi, takkan kita tak pergi? Malu oh. Fatimah, are you excited? Okay, so macam tu lah kita akan naik sampai ke atas tu. Kau tahu lah apa yang kita membuat ni sekarang ni. Berdebah. Kak Syirah, jangan risau, saya jaga Abang Din. Tu dia, naik atas ha. Oh, ya Allah. Tu dia, steady Abang Khalid. Abang Khalid! Okey, itu dia. Saya tak berhenti lagi daripada tadi. Saya tengah buat time lapse daripada bawah, mengekalkan speed. So sekarang ni tinggal lagi 2 layer. InsyaAllah kita akan berjaya tanpa memperlahankan kelajuan. Abang Din nampak macam menyesal tu. Dia tengah berzikir. La ilaha illallah. Abang Din okey ke? Abang Din okey tak? Guys, Abang Din nampak macam menarik nafas yang panjang tu. Kita orang ni buat kerja gila lah, bawa orang tua. Ini semua Abby punya racun dia. Tengok tu guys. Oh, ya Allah. Saya dah ada masalah takut dengan ketinggian. Ya Allah. Yeay! Ke puncaknya. Saksikan keindahannya dari puncak. Berbaloi. Kita bayar untuk masuk. Sampailah view ke atas ni. Masya Allah. Memang cantik gila. Ini tempat slide dia. Kita akan mula daripada sini dan berpusing sampailah ke bawah. Tapi nak naik slide ni kena bayar sikit. Tapi dah sila dapatkan dia punya tiket dia sewaktu kita nak masuk tadi. Dan bolehlah try. Oh, berbaloi, sila berbaloi. Okey, tu dia. Yes, at last now. Tahniah. Sampai atas saja. Tapi macam mana kita nak ke bawah? Ini satu lagi. Kes naya. Kenayakan orang tua ni. Okey, kalau korang nak main benda ni, sebenarnya adventure slide ni €2 per slide 2 euro per slide. Please do not slide until the track is clear. Oh, Mami is going. Whoa! Okay. What happened? Let's go down now. Oh my god. Turn back. Ya Allah, aku takut ya Allah. Oh, scary guys. Oh, tu dia. Push. Keep push. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, masukkan kaki anda kat dalam bahagian ini. Ya, okay. So dia kata masuk sini, lepas tu kau buat macam ulat-ulat sikit. Perfect. Okay, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Yes. Oh my god, man. Bismillah. Ya Allah. Oh my god.
Okay, tahniah kepada Abang Din. Ya. Achievement unlock, Abang Din. Ya. First time. First time. Kini kami abadikan pengalaman kembara kami dalam bentuk buku travelog bergambar. Dapatkan segera dengan scan QR code yang tertera dan beli secara online. Okay, Alhamdulillah kita dah selesai dah buat aktiviti di Tree Walk ni. Now kita nak bergerak menuju ke Knock Robin Glamping pula. Lebih kurang 20 minit dari sini. Let's go. Nampak menarik ni malam ni menginap dan kita ada katanya nak buat BBQ. Saya jalan-jalan, oh tengok guys, lawa gila, ya Allah, subhanallah, bestnya suasana dia. Okay, so ini dia punya reception. Mula, jangan malu. Wah, Malaysia. Don't show me. Hidup Malaysia. No. Next time. Oh, nak tunggu Let me make up lah. make up first. Oh, nak make up dulu. Yang ni pula adalah bathroom. Ni dia bilik mandi dia. Wow. Tengok dia punya glamping dia, toilet. Mantap Pak Bu. Kita akan experience satu malam di sini. Sebenarnya di tepi laut. Laut dekat sebelah sana. Wah, sebab BBQ pit apa semua ada kan. Tapi kelengkapan kat sini untuk BBQ, untuk lepak-lepak sambil layan angin laut. Okey, kat sini pun ada BBQ pit, tapi cuma untuk dia punya tips je. Let's say lah korang sangsi dengan orang kata kebersihan. So kita pun tak sertu lagi kan. Jadi kita kena letak aluminium foil macam kami buat dulu semasa di Western Australia. Ni dia. Tak malam di BBQ. So malam ni saya bersama dengan Abang Din dan juga Abang Azli satu kemah. Nenek dapat upgrade cabin. Ini you. Siapa punya? Nenek. Nenek masuk. Oh lama. Cabin guys. Ini 3 orang. Boleh review, kita review tengok. Ada ni masuk. Ni untuk Abang Khalid dan Kak Noni untuk berhoneymoon. Mereka dah halau kami awal-awal tadi, jangan kacau mereka di sini. Okey, dalam ni memang dia seperti hut bulat macam ni. Katil queen satu. Lepas tu ada ni lah, ada heater apa semua. Cukup sebenarnya kat dalam ni. Right. Dan kat sini ada kawasan untuk kita buat macam campfire lah, macam team building ataupun macam sesi luahan rasa malam ni. Dekat sini. Okay, jom tengok penginapan kita orang. Let's go. 3 orang. Ada kursi guys. Wah, saya duduk bawah tak apa. Boleh. Ada halnya. Cantik lah. Oh, nice guys. Malam ni kita tidur. Tu bawah tu ada plug point. Okay, lepas tu dia bagi kita ni. Ni. Dia bagi ni. Ada tisu, wet tisu ada candle. Lepas tu dia bagi kita water. Okay. Lama view the best. Korang buka slipper, korang grounding macam ni, memang bapak best lah. Dapat pula kombucha ni guys, sambil layan view. Sedap lah feeling dia ni, tidur. Saya boleh kata island ni relax lah sebenarnya.
relax. Best. Memang korang kena datang island. Pengalaman dia interesting. Besok lagi interesting guys. Besok kita orang nak buat satu aktiviti memancing. Memancing naik boat. Boat orang lokal guys. Kita be like local di island ni. Saya saja nak bagi SN dengan Ustaz Syauqi tu jealous. Asyik dia orang je buat saya jealous. Dan yang paling penting, dia ada satu pangkin luas macam ni yang kita boleh relax-relax je. Solat, feeling. Kiranya macam tak nak dah fikir keserabutan yang ada dekat office ataupun di kota raya tu. Kita cari pot healing dunia di island. Okay, Abby dengan Fira dia dah sampai dah. Dia bawa makanan. Jom kita tengok apa yang dia masak. Bau dia wangi guys. Makan malam kali ini, kami berpeluang sekali lagi merasa air tangan dari tim Tapau House. Shout out kepada Abby, Fira dan Fuad untuk hospitality yang sangat bermakna dan takkan dapat kami lupakan sampai bila-bila. Okey, jemput makan malam ini. Kita ada macam-macam daripada ayamnya dengan sosisnya. Kemudian kita ada spaghettinya, lepas tu mushroom soupnya. Masya-Allah, alhamdulillah, syukur. Terima kasih kepada host kita, Abby dan isteri dan juga Fuad. Memang disambut dengan meriah. Okay, Assalamualaikum Kak. Salam. Wah, cantik baju. Baju kita ke? Garlic barah. Bismillah. Sejuk malam ni. Dia pasang lighting macam ni, nampak suasana dia menarik. Untuk korang nak buat BBQ pun ruang tu selesa. Jemput makan. Sedar tak sedar dah sampai ke penghujung Travelog untuk episod kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama dengan kami meneroka keindahan island pada kali ini. Dan untuk episod seterusnya, misi kami menjadi nelayan terjun bersama orang-orang tempatan island di lautan Atlantik Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hal ni? So pagi ni kami akan shoot terus ke Allahu Akbar, apa ke namanya, tak datang, minta maaf, dia hilang je, ada blank je. Okey, sekarang ni kami terpaksa memberhentikan diri kami sebab tempatnya terlampau lawa, jadi kita kena terbang drone. Awal ni tak boleh nak fly terus. Hari buat gila. What the? Mavic 3 Pro tak boleh hilang kan. Bek, punya apa bang? Punya apa tu? Lem, alah, enaknya. Rugi kalau korang datang kat sini. Rugi kalau datang kat island. Jom, belum. Abang dia tengah betulkan tu. Betulkan tudung.